Apple, iPhone, Ha. semua orang dalam dunia ni tahu iPhone. Yes. Tapi tengok billboard kat highway, Ha. ada lagi iPhone. Yes, betul. Apple buat marketing tau. Macam mana dia position diri dia. McD, semua orang tahu Betul. McD. Betul. Betul tak? Ha. Milo, semua orang tahu Milo. Dia masuk TV. Dia bayar TV untuk buat marketing. Betul. So, kita sepatutnya treat kita punya lagu tu as a product. Dan Yes. kita kena marketkan produk tu So, tadi. sepatutnya setiap rilisan tu kena ada press conference. Sepatutnya. Everything lah. Everything. Kau kena Faham. proper lah. Kalau kalau band tu mampu bayar billboard, bayar je lah billboard. Faham. Betul tak? Betul. Tapi betul. sekarang, Yelah, kau bayar sebab, Facebook kita, ad dah. sebab kita run sendiri. Betul. Agak orang cakap apa? Capital restriction. Itu satulah. Faham. Betul lah. Tapi kau nampak main band ni kau treat as a business lah. Ya. Yeah. Sepatutnya macam tu lah. Okay. Sepatutnya. Tapi masa dulu aku buat tu as a Hobi. Aku nak ada material lah kan. Hobi Kau faham lah. Aku ada lagu. Kau nak nampak cool lah. Okay, ni album aku and everything. Album aku betul tak? Faham tak? Tapi sekarang bila dah In a certain sampai period masa kau nampak benda ni boleh buat duit lah. Boleh buat duit sebab dia time consuming.